Main Super dulu tak cakap dah dah. Tak cakap dah. Tapi kalau kita nak tengok suasana gelombang merah ni pula ni, akak rasa bila boleh jadi pula agak-agak okey. Kalau tidak orang panggil suasana cuaca dengan comel 29 bulan. 29 bulan 1 ni. 29 bulan 1. Hari Rabu ni. Hari Rabu. Oh, minggu ni lah. Minggu ni, hari Rabu dekat ni. Esok lusa tu lah. Raya Cina. Raya Cina. Allah. Raya Cina. Nak Kira tengok. jadi dah tu game. Kira jadi. Alhamdulillah. Pasal hak kita lawan ni bukan tim Cak Ayer ni. Kita lawan ni Jaguh Pantai Timur. Jaguh Pantai Timur No. ni. Jaguh Pantai Timur. Walaupun bekas pemain pun, Demo ni masih lagi berbisa. masih berbisa. Betul, masih ada kualiti lagi. Betul. Masih ada kualiti lagi. Betul. Tapi yalah. Pasalnya Kelantan ni penuh kalah sini dengan Gan. Ya betul Penuh dah. 4-2 kalau tak silap. 4-2. Betul. 4-2. Jadi antara hok masa pemain hok ada ni saya rasa Syahri Samsudin, Manah Mamat, Ismail Faruqi. Betul. Zairul Anwar Zalani. Oh, nama bisa-bisa saja tu. Player-player hebat-hebat belakang. Betul. Hok biasa pergi piala belakang. Betul. Biasa pergi piala belakang. Bukan orang main kata- kelas Cak Ayer. Betul, orang kata pemain kebangsaan belakang. Okay, Ya, tak? betul. Pahalik Kelantan siapa main? Alik Kelantan ada Nur Farhan Muhammad. Oh, bisa dia tu. Ada Badri Razi. Oi, lagi lah. Kau nak masuk lalu. Ada Indra Putra Mahyudi. Oi, kemah Ronaldo. Ada Nur Syahrul Indah Talah. Mak Yu. Kemah. Ada Syakir Syahri. Syakir the best defender. Ada Riza Fahmi. Ada juga. Ada juga. Mana? Kereta Kebah. Main Malaysia belakang tu. Tu kata. Main Malaysia belakang. Jadi demo ni akan kupu 29 bulan 1 ni. 29 bulan 1 ni. Mana di kata, Stadium Sultan Muhammad Kepak, Kota Baru. Mana kata ex-treble Kelantan menentang ex-Pilihan Terengganu. Pilihan Terengganu. Jadi gitulah kek. Saya tak sabar dah 29 bulan ni kek. Yalah, kita pun nak rasa pada keramat kita ni. Betul. Nak jirit di Stadium Sultan Muhammad Kepak ni lama dah tak jirit di stadium ni. Tapi kita nak terima kasih juga kepada Rimau yang mana menjadi penajuk utama. Penajuk utama Rimau, penganjur radio ni. Kerana dia cetus ke piala ni. Ada piala? Ada piala, mesti ada rebut piala. Kalau menang tu kita ada piala. Mana kalau ada piala kat mana bukan kata main sekadar untuk peligin dah. Betul. Mana ada piala, piala. Bermain tu secara bersungguh-sungguh lah juga. Jadi kek gitulah besar apa saya nak tengok ni gelombang merah ni. Saya kata kalau ada lagu-lagu Atrah hok main dulu tepuk kendai. Kita nak suasana tu. Nak suasana 2012 tu. Kita nak jumpa. Hok viral lah ni tak apa, lagu viral lah ni tu kek tahu dah. Lagu mana? Tak pernah ucap hello pasti kau